Kalau nak minta dengan pokok, boleh. Tapi nak minta dengan pokok, buat apa? Minta dengan kubur, boleh. Itu tawassul. Tawassul yakni untuk nak dapat syafaat. Tawassul dengan syafaat, dia dua benda yang berkaitan. Lihat, di atas pentas ceramah membenarkan, barangkali sampai menganjurkan supaya orang Islam untuk pergi ke kubur untuk minta tolong. Cuma dia kata apa? Syarat dia apa dia kata, tuan-tuan? Cuma kena yakin yang tolong tu Allah melalui si mati itu. Jangan kata si mati itu yang tolong. Tak, tolong tu datang daripada Allah, tetapi melalui si mati itu. Pada tanggapan dia, syarat itu menyelamatkan orang yang pergi ke kubur itu daripada syirik. Sedangkan lihat tuan-tuan, apa jawapan mereka dahulu? Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Yang ini si mati itu adalah pemberi pertolongan kepada kami daripada Allah. Sama sahaja apa ucapan kaum jahiliah dahulu dengan ucapan sebahagian pihak pada hari ini yang keliru tentang perkara ini. Padahal Allah telah menafikan perbuatan tersebut, membantah perbuatan tersebut, dan Allah telah mengkategorikan perbuatan itu sebagai apa, tuan-tuan? Dan mereka menyembah selain Allah. Tetap itu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perbuatan syirik. Wal iyadu billah.